isu TCO lah. Saya pun tak faham apa yang dia orang duk merepek ni. Tiada keperluan pun untuk mengintip pergerakan Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsudin Mokhtar ni, tuan-tuan. Sebab segala apa yang dia buat semua sekali di tangan SPRM. Nak dakwa dengan tak nak dakwa je, tuan-tuan. Polis pun tahu setiap pergerakan dia. Sebenarnya dia orang ni patut ucap terima kasih lah pada PM ni. PM ni saya rasa banyak berlembut. Kalau saya lah dah lama dah dia orang ni semua dah ke dalam dah, tuan-tuan. Paling tidak pun dah didakwa. Tapi sekarang ni saya pun tak tahulah Samsuri ni clear cut case, kes hubungan tanah yang dia beri pada isteri, dia beri kepada sebelum tu syarikat yang ada kaitan dengan PAS. Benda ni semua boleh jadi isu, tuan-tuan. Boleh digunakan untuk mendakwa mereka ni. Tapi sampai sekarang belum ada sebarang pendakwaan. Secara protokolnya saya nak beritahu, mana-mana MB pun, termasuklah Dr. Sam sendiri, mereka akan sentiasa didampingi oleh pihak polis dan cawangan khas sebagai pengiring, pengawal pergerakan dan keselamatan mereka. Jadi setiap pergerakan mereka ni sudah pun diketahui oleh pihak kerajaan lah, senang cerita. Memanglah pihak polis kan, tapi korang pun selalu cakap polis tu kerajaan, kerajaan tu polis. Jadi kalau polis ikut, nak buat apa lagi? Nak mengintip si Samsuri ni. Jadi sebagai MB, pergerakan beliau ni sebenarnya, tuan-tuan, sentiasa ditemani oleh seorang, at least lah seorang pegawai polis, ADC dia. Jadi tak ada keperluan nak spy. Memang ADC dia tu sentiasa bersama dia. Kecuali lah kalau dia ada aktiviti sampingan yang mana dia pergi berjumpa seseorang dan dia beritahu dengan ADC dia jangan ikut. Ada ke? Kalau tak ada, jadi segala pergerakan dia tu bukan satu rahsia.